Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi satu kes rawatan. Kali ini menyebabkan kes putus tunang. Sebenarnya kes putus tunang last minute putus tunang ni memang banyak berlaku. Kadang-kadang setengah-setengah kes bulan lagi, hujung bulan nak nikah, yang perempuan minta putus, ada yang seminggu nak nikah, yang perempuan minta putus, ada yang 2-3 hari lagi nak menikah pun ada yang minta putus tunang. Macam-macam alasan yang tak masuk akal. Kali ni kes ni saya nak cerita seorang pemuda. Dia datang kepada saya. Dia kata tunang dia tiba-tiba minta putus. Dia pun tak tahu apa sebab, tak ada gaduh, tak ada apa, tiba-tiba minta putus. Tunang dia pun dah berhenti kerja, lari balik kampung, tak nak angkat call, tak nak jawab mesej dan sebagainya. Dia kata sepatutnya mereka melangsungkan pernikahan dalam masa sebulan lagi. Dia kata dalam masa sebulan lagi nak melangsungkan pernikahan, tapi tiba-tiba minta putus dan dia tak tahu apa sebab. Jadi dia datang kepada saya. Dia minta, dia kata tolong rukiahkan dia, takut dia terkena sihir pemisah dan sebagainya. Jadi okey, saya pun rukiahkan badan dia. Alhamdulillah, saya rukiahkan badan dia. Sepanjang saya rukiah tak ada apa kesan sihir pemisah dan sebagainya. Jadi saya bagi tahu dengan pemuda ni, saya kata berkemungkinan besar selalunya kes-kes macam ni melibatkan gangguan-gangguan pada badan orang perempuan. Mungkin pada tunang dia tu ada gangguan. Jadi saya kata awak cuba pujuk tunang dia untuk bawa datang jumpa saya nak rukiahkan badan ni. Tapi dia kata masalah, dia tak nak jawab call, tak nak angkat mesej, tak nak balas mesej dan sebagainya. Saya kata awak gunakan ahli keluarga dia, gunakan mak dia, kakak dia, ke siapa yang boleh pujuk dia, bawa datang jumpa saya. Kita nak rukiahkan badan dia, untuk cek badan dia. Jadi alhamdulillah dia berjaya, ahli keluarga dia berjaya pujuk. Lepas seminggu tunang dia ni, yang lelaki ni bawa tunang perempuan dia datang jumpa saya. Saya bacakan rukiah pada badan dia, confirm memang ada gangguan jin. Saya bacakan rukiah, dia menggigil-gigil, menangis, sampai akhir sekali termuntah semua. Dengan izin Allah, keluarkan gangguan-gangguan jin-jin yang duduk dekat dalam badan dia. Okay, selesai rukiah, saya bagi mereka sedikit tazkirah, motivasi, kaunseling pada mereka berdua. Terangkan ini masalah gangguan jin, bukan sihir, pemisah, orang hantar dan sebagainya. Ada jin yang duduk kat badan tunang yang perempuan ni, yang menyebabkan tiba-tiba dia tak berminat nak kahwin. Jadi akhir kali Alhamdulillah mereka berdua faham apa yang saya cakapkan, dan alhamdulillah last kali tunang yang perempuan ni bersetuju untuk meneruskan majlis pernikahan mereka pada sebulan lagi tu, insyaAllah. Alhamdulillah, dan selesai masalah mereka. Jadi kepada anda di luar sana, memang kes ni memang banyak. Kalau ada masalah seumpama ni, terutama saya ingatkan, selepas bertunang dah mula panas, cubalah cek. Kadang-kadang masa dating bercinta tak ada rasa lagi, dia tak kacau lagi, dia tak ganggu. Tapi selepas bertunang, dekat ujung-ujung dan nak mendirikan rumah tangga, nak menikah, nak melangsungkan perkahwinan, banyak gangguan-gangguan datang. Mula panas, mula dah tak nak kahwin, tak ada hati nak kahwin. Ada juga ibu-ibu yang call saya minta tolong cekkan anak dia, tiba-tiba dia kata tak ada perasaan nak kahwin, tak ready lah, macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau ada kes-kes macam ni, rawat segera, jangan tunggu last minute. Kalau nampak dah mula panas dia, sebelum bertunang okey, tak ada masalah, ambil kerja, pergi hantar kerja, balik ambil kerja, semua boleh, tak ada masalah. Tapi lepas bertunang jadi panas, asyik nak bergaduh je. Cubalah bawa pergi buat rawatan rukiah, cek, takut-takut ada masalah gangguan-gangguan jin dekat badan. Kes macam ni melibatkan banyak, majoriti melibatkan kepada yang perempuan. Kalau ada mimpi-mimpi yang berkaitan dengan ular, berkaitan dengan ular, dikejar ular, dibelit ular, dipatuk ular, tidur rasa kena tindih, badan bangun tidur ada lebam-lebam kat betis, peha dekat badan ada lebam-lebam. Mimpi-mimpi yang berkaitan dengan bayi-bayi, mimpi mengandung, mimpi melahirkan bayi, gendong bayi, menyusukan bayi, mimpi yang kotor-kotor, mimpi tandas, mimpi najis dan sebagainya, mimpi jatuh tempat tinggi. Jadi kalau ada tanda-tanda ni, dapatkan rawatan segera, bersihkan badan secepat yang mungkin sebelum menjelang hari perkahwinan. Bersihkan dulu. InsyaAllah semoga sedikit perkongsian ini memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.